Dah kumpul emas fizikal banyak-banyak, macam mana nak simpan dengan selamat di rumah? Jom saya kongsikan dengan tumpuan 5 langkah keselamatan untuk tumpuan pastikan aset berharga kita dilindungi. Pertama, sediakan peti besi yang berkualiti tinggi. Pastikan tumpuan pilih yang berat, susah dialihkan dan juga diletakkan di tempat yang tersembunyi yang tidak mudah dijangka. Bukannya di almari, baju ataupun laci meja. Kedua, elakkan untuk berkongsi lokasi simpanan. Jangan bagi tahu orang ramai tentang berapa banyak emas yang tumpuan dah simpan dan di mana lokasinya. Ketiga, jangan simpan semuanya di satu tempat. Simpan sedikit di rumah, selebihnya dalam akaun Gap ataupun boleh sewa peti simpanan safe deposit box. Keempat, tingkatkan keselamatan rumah dengan memasang CCTV, sistem penggera alam dan juga kunci tambahan pada pintu utama. Dan yang terakhir, yang kelima, tumpuan boleh gunakan diversion safe iaitu bekas khas yang menyamar sebagai buku, tin makanan ataupun hiasan rumah. Ianya boleh mengelirukan pencuri jika berlakunya pencerobohan. Walaupun emas adalah perlindungan kekayaan, tetapi tanpa langkah keselamatan, ianya juga boleh jadi punca kerugian. Jika video ini bermanfaat, kongsikan tips ini kepada yang lain. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.